huruf sa, tuan-tuan puan sekalian. Huruf sa juga sama dengan huruf ta, iaitu keluarnya huruf sa ini adalah di kawasan lidah. Tetapi beza tempatnya. Memang makhraj yang sama tetapi tempat yang berbeza. Untuk huruf sa apabila kita letakkan hujung lidah kita terletaknya di antara gigi atas dan gigi bawah. Terletak di antara gigi atas dan gigi bawah dan sebutannya seperti ini. Cuba perhatikan lidah ustazah, perhatikan mulut ustazah. Fa, fi, thu. Ha, nampak tak? Macam itulah sebutan huruf sa. Maksudnya huruf sa ini kita bukan yang jelirkan lidah. Bukan kita jelir lidah, tapi kita hanya keluar sedikit sangat-sangat lidah kita untuk memenuhi hak dan sifat huruf sa tersebut. Huruf sa adalah huruf hamas. Tetapi dia ada beza dekat rakhawah. Okey, macam ta huruf syiddah. Huruf yang mana kita kena tahan suara. Tetapi yang ini adalah huruf rakhawah yang mana kita kena alirkan suara bila mana dia sukun. Maksudnya huruf ini huruf yang mana lepas dia berhenti pun ada lagi suara. Contohnya kita sukunkan tha. Tha, fi, thu, bath, adanya suara. Maksudnya nafas pun terlepas, suara pun ada lagi sikit-sikit. Bukan desiran lah. Kita kena bezakan huruf tha dan sin. Bukannya desiran tetapi suara yang mengalir sedikit sahaja lagi. Muthallath, macam itulah. Okey, dan yang terakhir sifat bagi sa adalah kita rendahkan suara kita dan lidah kita tidak boleh terangkat. Pangkal lidah kita tidak boleh terangkat, maka cara bacaan dia macam kita senyum. Fa, fi, thu, bukannya so. Sa saja. Tha. Okey. Kemudian kita dah tengok huruf sa, sifat-sifatnya, maka kita akan tengok apa hukum nun sakinah yang ataupun tanwin yang terdapat pada huruf sa, iaitu apabila tanwin bertemu dengan sa, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah ikhfa hakiki yang mana kita kena dengung sebanyak 2 harakat. Okey, jelasan jom kita baca sama-sama pada huruf sa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa, fi, thu, bath. ثوثا ثانثا من المثن مسيسا ثانثا. Lagi sekali kita baca sama-sama. Fa, fi, thu, bath. ثوثا ثانثا من المثن مسيسا ثانثا.